Hari ni kita nak buat biskut favourite ramai, Blackout Salted Caramel Cookies. Kita satukan butter, gula icing yang telah diayak dan esen vanila di dalam mangkuk. Lepas tu kita pukul ketiga-tiga bahan ni sampai warna dia dah bertukar pucat. Masukkan pula tepung gandum, tepung jagung, susu tepung, serbuk badam, serbuk koko hitam dan serbuk koko coklat. Ayak ke semua bahan kering ni terus ke dalam adunan. Masukkan juga sikit tepung beras. Lepas tu gaul semua bahan sampai sebati. Masukkan satu cawan cornflakes ke dalam mangkuk dan ramas kasar. Ambil satu suduh biskut tadi, bulat-bulatkan dan golek kat dalam cornflakes. Letak dough biskut kat dalam cookie cutter. Lepas tu tekan dengan sudu kecil untuk buat lubang kat tengah. Dah boleh bakar biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Lepas tu keluarkan dari oven dan pipekan salted caramel spread ke atas biskut. Sambung bakar balik kat dalam oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 5 minit. Dah siap satu lagi kuih raya, Blackout Salted Caramel Cookies. Gabungan rasa coklat, manis dan masin dari salted caramel dekat biskut ni akan buat korang adiktif dan susah nak berhenti makan biskut ni. Jadi, korang semua memang wajib cuba resepi ni. Selamat mencuba!